Kenapa muncung pagi-pagi macam ni? Ni, matahari naik pagi-pagi ni, bubuk rezeki. Ha? Bila nak pergi kerja, muka kena ceria kan? Betul. Cerialah sikit. Menyanyi ke, berpantun ke. Tak apa. Aku pantun. Suasana malam agak kelam. Terbitnya bintang, lalu terselah. Jangan dikenang kisah semalam. Dah sasah, kita kalah. Dah lah. Kau menang macam mana pun. Yang kalah tak kalah. Takkan menang balik. Tak payah. Dah, jom kerja. Aku bukan sedih pasal kita kalah game semalam. Habis tu sebab apa kau muncung? Aku sedih lah tengok kampung kita ni. Betul tak? Kau tengok budak-budak bayi kita. Mana ada kerja ladang sawit? Betul. Kita ni sampai bila kita nak upah warga asing? Kau cakap aku? Dan kesannya, yang Arif, yang berbahagia, ekonomi negara kita semakin meredup. Betul. Aku setuju. Kalau kita tengok kadar pengangguran negara kita sekarang ni memang sangat-sangat seram. Ramai sangat orang-orang kita yang menganggur. Sebab apa? Sebab kurangnya keyakinan diri. Bekerja malas. Cuba tengok negara luar. Contohnya, Papua New Guinea. Papua New Guinea ni hari tu dia menang Papua New Guinea of Records. Maksudnya, Papua New Guinea Guinness Book of Record. Tahu tak sebab apa? Sebab anak-anak tempatan saja yang bekerja. Langsung tak ambil orang luar. Dalam kajian dia. Jadi macam kita ni je lah. Lelaki-lelaki yang tinggal menjadi harapan Dunia. Betul. Dan apabila menggalas tanggungjawab sebagai lelaki harapan dunia, saya suka melihat keadaan sekeliling. Cara pemakaian kita. Bila kita melihat cara pemakaian kita, kita ni nak bekerja ke nak berborak? Yelah. Kau ni. Nak. Kali. So, hai. Cantik baju Su ini, Su.